Okey, hai Lisa. So kita terus je soalan tu. Dia kata diberi 64, boleh nampak ke? Per 125. Sorry, tablet anti kat atas. Tak ambil. So dia kata sama dengan 4 per berapa ni? 4 per 5n. Okey, macam tu kan. So dia kata cari nilai n. So kita nak cari nilai n tu. So dia ada beberapa langkah. So setakat ni kita macam perlukan 2 langkah. 2 langkah. Ini kalau kita nak cari nilai n ni tanpa guna kalkulator. Tanpa guna kalkulator. So langkah yang pertama yang you kena buat, langkah 1. Okay. Apa yang you kena buat? Mula-mula sekali Lisa kena tukarkan pecahan ke dalam bentuk kuasa. Ni first kali yang you kena buat, tukarkan pecahan dalam bentuk kuasa. So apa yang kita dah tahu, yang kita boleh nampak kat sini, yang kita boleh nampak dekat sini ialah apa? So yang kita boleh nampak dekat sini ni 64 ni dia ialah 4 kuasa n. 125 ni dia ialah 5 kuasa n juga. Dia lebih kurang macam ni 64 ni dia sama dengan 4 kuasa n. 125 sama dengan 5 kuasa n. So nilai n yang kita tak tahu, betul tak? Okay, so macam mana kita nak tahu kuasa n? N ni kuasa lah. Kuasa berapa? So kita tengok 64 ni dulu. Okay, so 64 dia kuasa, dia ialah berapa? 4 kuasa berapa? Okay, cara yang kita nak buat tu adalah tengok macam ni dia 4 kan, dia nombor 4 kan. So tengok 4 kuasa 1 sama dengan 4. 4 kuasa 2 sama dengan 4 darab 4. Tifah ajar daripada mula-mula tau, daripada basic supaya you boleh nampak. Okay, so 4 darab 4 ialah 16, betul? Okay, 4 kuasa 3 pula ialah 4 darab 4 darab 4 sama dengan 64. Apa maksud kuasa ni? Kuasa ni ialah nombor yang ada dekat sini kan, nombor yang ada dekat sini dia darab dengan diri dia sendiri. Okay, so kalau 4 kuasa 1 je kan, so diri dia alone lah, so dia lah diri dia. Tapi kalau 4 kuasa 2, maksudnya 4 ni dia darab dengan diri dia sendiri sebanyak 2 kali. 4 darab 4, 2 ni pertama, ni kedua. So dia dapat jawapan dia ialah 16. Kalau 4 kuasa 3, maksudnya dia darabkan 3 kali. 4 ni yang pertama, darab 4 ni yang kuasa kedua, darab lagi 4 ni kuasa ketiga, dan seterusnya lah. Kalau 4 kuasa 4 sama dengan 4 darab 4, tapi jangan letak macam ni. Okay, darab 4 darab 4, maksudnya ada 4 kali, 1, 2, 3, 4 macam tu. Okay, so kat sini kita dah dapat jawapan 64. So kita tahu bahawa yang ini tadi 64 sama dengan 4 kuasa n. N tu adalah 3. Okay, so 64 sama dengan 4 kuasa 3. Betul tak? Okay, sekarang kita pergi dekat 125 pula. Yang ini pula kita cuba buat yang ini pula. 125 sama dengan 5 kuasa n. So n ni berapa? Cara dia sama juga. Okay, dia dah bagi 5 kat situ. So 5 kuasa 1, nampak? Okay, 5 kuasa 1 sama dengan 5. 5 kuasa 2 sama dengan 5 darab 5. 5 darab 5 berapa? 25 kan. Lepas tu 5 kuasa
3 sama dengan 5 darab 5 darab 5. Kenapa kena 3 kali? Sebab ni kuasa 3. Okey, jawapan dia berapa? 125. Kalau you tak sure yang ni, you boleh gunakan calculator. Kalau tak silap Aunty Fin, sekarang you all dah boleh guna scientific calculator kan. You just take a photo of your calculator, tunjuk kat Aunty Fin. Sebab calculator ni dia ada banyak jenis. Tak tahu you punya jenis Casio ke, jenis yang lain-lain lah. Lepas tu dia ada nombor model, nombor siri model itu. So make sure that you take your calculator punya picture, and then you send to me also dia punya model. Model tu biasanya dia ada dekat bahagian atas calculator tu ataupun dekat belakang. Okay. Alright. So yang ni pun 125 ni pun ialah 5 kuasa 3 juga. Okay, setakat ni faham? Kalau tak faham, kena bagi tahu So sekejap kita bubuh kat tepi ni. So 64 per 125 kan ialah sama dengan 4 per 3 per 5 per 3 pula, 4 kuasa 3 per 5 kuasa 3. Ataupun kita boleh buat dalam bentuk bracket 4 per 5 kuasa 3 macam tu. Okay. Kalau dalam bracket macam ni kan, dia ialah yang ni lah sebenarnya 4 kuasa 3 5 kuasa 3, ataupun ditulis macam ni 4 kuasa 3 5 kuasa 3, ataupun secara matematiknya biasanya kita akan buat macam inilah, dalam bracket kuasa 3 tu dekat luar. Alright, so kita dah tahu dah dia kuasa berapa. Kuasa ni ialah kuasa 3. Betul. So jadi berapakah jawapan dia? Tengok gambar tu balik. Dia kata A2, B3, C berapa ni? Tak nampak. 4, D5. So jawapan dia ialah B. Jawapan tu you tengok balik kat buku you bagi tu, jawapan dia ialah B, iaitu 3. So N sama dengan 3. Dia suruh cari nilai N kan? Ni ialah nilai N dia. Okay, 3. Kalau ada soalan lagi, tanya. Okay, kat bawah tu apa? 5 kuasa, alah jap, mata Aunty Fin kau ni kan 5 kuasa 4 darab 2. 5 kuasa 4 darab 2 senang kan? Ya ke senang? Kalau Aunty Fin cakap senang, tapi bagi you susah, bagi tahu je. Okay, so 5, yang ni soalan nombor 2 tu 5 kuasa 4 darab 2. So selesaikan yang ni dulu. 5 kuasa 4 berapa? 5 darab 5 darab 5 darab 5. Berapa tu? Okey. So 5 darab 5. Sekejap 5 kuasa 1 ialah 5. 5 kuasa 2 ialah 25. 5 kuasa 3 ialah 125. 5 kuasa 4 ialah 625. Kalau tak sure, you boleh guna calculator. Okay, buatlah 5 darab 5 darab 5. Boleh macam tu. Kalau tak, you tunjuk model apa, nanti Aunty Fin tunjuk macam mana nak bubuh log dengan base dia. So 5 kuasa 4 ialah 625. Dah dapat 625 ni. 625 darablah dengan 2. Sebab soalan dia cakap darab 2 kan. So you akan dapat 1250 tu jawapan dia. Okay. Tak nampak pula kat sini. Dia akan dapat macam tu. Ni. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, bye bye.